Assalamualaikum. Hari ni saya nak interview sikit seorang artis baru kita. Baru lama artis ni. Seorang nanti kita tengok sendiri seorang orang ni bermain apa. Okey. Dah lama saya tak buat YouTube saya. Sekejap saya terus menjelmakan seorang sahabat yang telah datang ke studio Powerhouse untuk rehearsal dengan band member dia kejap lagi, tapi saya curi dia sekejap untuk menginterview dengan dia. Okey, kenalkan diri anda, sahabat gua. Okey, saya Hafiz Keropok. Hafiz Keropok Hafiz Keropok. Okey, sebenarnya Hafiz Keropok ni adalah salah seorang sesenis yang terbaik lah kat Malaysia, kat KL ni Tapi banyak-banyak band yang telah banyak main, tapi sekarang band situasi dia band yang betul-betul prepare yang aku nampak dia, iaitu sebuah band yang betul-betul bermetal lah di Kuala Lumpur, di Malaysia kita, iaitu band Kromok. Betul? Habis cakap gua sikit Hafiz. Macam mana dengan kau dengan budak-budak Kromok menjalankan perjalanan kau, praktis kau dengan boleh bersatu dengan diorang, dengan Carl, dengan Brother Sam. Ada keyboard siapa band? Nama keyboard? Aceh keyboardist. Okey. Carl gitaris tu sebenarnya gua panggil Cot. Betul? Tapi Carl baik. Okey, Carl. Kromok C dengan Brother Sam. Okey. Minta lu tonjolkan diri lu sikit dengan Kromok. Apa dengan situasi Kromok sekarang, apa perjalanan Kromok, bila dan sampai sekarang masih bersama dengan Kromok. Cantik semenjak kepergian hamba-hamba kita seorang telah kembali ke tempat dia, apa itu, kita punya saudara kita, iaitu saudara Miji, Abang Miji kita, saudara Kromok. Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Miji di tempat semua orang beriman. Okey, Hafiz. Ya. Cerita sikit Hafiz perjalanan kau dengan Kromok, kemasukan kau dengan Kromok, dengan apa yang terbaru untuk Kromok sekarang. Okey, yang terbaru. Okey, saya kuat. Daripada 2023 saya join Kromok. Itulah konsert pertama saya dengan Kromok, Forever in Time. Forever in Time, masuk Forever in Time 30 tahun anniversary. Betul. Forever in Time ya, betul. Saya first dengan Kromok lah, saya konsert pertama saya. Sampai sekarang, lepas tu adalah macam mana dengan rehearsal diorang, dengan perjalanan diorang bersama dengan diorang, macam mana cara diorang seorang band metal Malaysia ni, macam mana kau berserasi dengan band metal? Pasal adakah anda pun seorang peminat metal yang terbaik, yang setia dengan musik metal anda? Memang saya seorang jual gambar boleh dekat sikit. Nanti ini mic kurang. Boleh dikatakan saya ni jiwa saya lah, metal ni jiwa saya. Memang saya dengar dulu masa sekolah Form 5 pun saya dah dengar Sepultura, Sodom. Saya dengar apa, Mobile Angel, dengar lah masa sekolah. Pasal gua pun ada nampak juga kadang-kadang lu main kat kelab sesenya tapi ni baik ni juga. Tiba-tiba kau tengok satu hari dulu dengan Kromok. Gua cakap, Kromok kau tak nak pergi kan. Cantik juga kan. Masa saya habis sekolah masa tu. Habis Habis Form 5 saya nak masuk vocational lah. Saya dah start dengan Kromok lah masa tu. Saya tak ingat tahun berapa, 91. Dengan Kromok? Saya start dengan Kromok lah. Mengenali Kromok. Saya beli mengenali Kromok dengan lebih mendalam lagu-lagu mereka lah. Masa tu dia masih pelajar Australia kan. Saya beli first album apa tu, Image of Purity. Memang tu. Malaysia terus jadi apa, yang menaikkan nama Kromok tu kat Malaysia kan. Aku pun dah tahu Kromok dahsyat. Jadi cara tak sengaja pun boleh jumpa Kromok. Dia orang ni semua humble, best. Kepala Brother Sam tu, Brother Sam, Brother Choi, Brother Kali semua. Arwah Miji pun baik. Selesa sangat selesa kerja dengan orang lah. Saya tak ada stres. Saya pun kerja pun tak pernah mengganggu. Tak boleh ganggu kerja kau lah. Mana ni metal ni macam freedom bagi life kau kan. Terbaik band, terbaik Hafiz memang terbaik lah Hafiz, cantik lah Hafiz. Lu perjalanan gua nampak memang jiwa metal. Jiwa metal lu kuat, ada. Terbaik.
Jadi cara tak sengaja berapa show dah yang berjalan dengan Kromok ni? Saya dah 5-6 show lah. 5. Oh, baik. Okey, Fiz. Gua dengan cerita ni yang terbaru ni dia akan ada dengan show dekat mana? Show Kromok kan? Dekat mana ni show Kromok antara ni akan? Bulan 6 ni insya-Allah dengan Barbarik di Ideal Life. Ideal Life PJ. Oh, ada yang 3 tu. Ya, betul. Okey. Kat sana lah nanti main. Bulan 6 tahun depan lah. Bulan 6 tahun depan. Oh, tahun 2026. Tahun 2026 bulan 6. Tu, cantik 6. 6 cantik tu bel. Date yang cantik bulan 6 2026. Bulan 6 tapi date tak tahu. 20 alamak tak ingat 20 berapa 20 takkan 20 juga. Maaf. Jadi bulan 6. Sorry 20 lebih lah. 20 lebih nanti kepada tengok balik poster tu. Kepada mereka semua ingat 20 lebih. Atau apa 20 lebih bulan 6 2026. Promo akan bersama anda di Arena 3 Damansara nanti. Okey terbang. Tak apa. Dia tengok sekejap. Dia tengok bulan 6 bila. Dapat tengok bagi dia bagi untuk peminat-peminat promo tengok sendiri. Tak apa cerita dulu. Cerita dulu. Dia tengah cari. Okey. Hafiz ni sebenarnya aku baru tengok dia drama ni dia pun humble lah kepala bel boleh jumpa boleh kan. Tapi dulu mula-mula sekali gua tengok dia basking. Kau basking dulu ya? Kau tengok basking bersama dengan Bok Sentuhan dengan kunci juga apa? Bukan apa yang dekat Bukit Bintang tu. Siapa kita member kita tu? Bok Sentuhan lagi ada satu lagi Benji. Mana? Genji Baskers nampak dengan aku kan. 27 Jun. 20. Okey, jualan tiket dah mula. Belum. 30 sorry. Belum. 30. Jualan tiket bermula 30 bulan 12. Okey. Dia main berapa bulan? 27. Oh, 27 Jun. Ya. Nah, bulan 6 27 Jun 2026. Cantik 27 Jun lah tu hari apa tu kan? Ya. Sabtu Ben. Sabtu 27 Jun hari Sabtu. Tempoh Ben. Hari Sabtu 27 Ben. Kromok. Pokok tiket bermula 30 bulan 12. Jadi anda siap sedia untuk bersama-sama dengan Kromok di pentas arena. Menabung sekarang. Ada member gua orang dia memang peminat show-show ni semua. Kayu gila-gila supaya kalau show dia akan kayu cepat-cepat mencari duit untuk bertengok show. Yang satu kita respect. Sambil bekerja sambil nak menghibur kan. Tapi kerja dulu. Apa pun kerja dulu betul. Okey. Jadi Hafiz, sepatah dua kata untuk acara kita yang terakhir ni sebelum kau nak masuk wrestle dengan member kau. Jadi kau luahkan kata-kata yang terakhir untuk member bagi support promo ke beli tiket untuk apa untuk Hafiz. Saya minta lah kan support lah local musician kita lah. Belilah tiket dan support lah kami. Support lah promo Okey. 30 hari bulan jangan lupa 30 hari bulan 12 tiket akan mula dijual. Di mana tu tiket online? Online Yeah. Tiket online kita cakap sikit tiket online tu nak mana? Online apa? Online apa ke? Baca sikit. Okey, platform myartist.com dan Fantopia. Okey. Tiket boleh dapat myartist.com Fantopia. Tiket boleh dapat di sini ingat. My friend bukan ni my apa? myartist.com. Kena download dulu. Download dulu Fantopia. Okey, boleh dapat tiket di sana. Okey. Anda jangan lupa lepaskan peluang anda untuk bersama dengan Kromok dan kumpulan Barbarik anda bersama anda di Ideal Life
Damansara kan. Okey, jangan lupa kan. Okey, sebelum tu Api dah cakap lah, support band Kromok, support Hati-Hati Malaysia dengan lebih support hati kita rock lebih mendalam lagi. Kita layan lagu rock kita, layan lagu rock di Malaysia. Bila-bila pun kita tetap rock. Say. Say. Love you man. Assalamualaikum. Say.